rakyat Malaysia boleh menjadi penderma lepas kematian. Okey. Okey, memang macam isu penderma tidak cukup ataupun was-was tentang pendermaan ni memang masih wujud. Tetapi dia ada dua proses lah. Satu, pendermaan semasa hidup, di mana saudara mara atau yang tersayang ingin mendermakan buah pinggang dia kepada anda. Okey, itu satu. Itu yang kita banyak buat dekat Malaysia. Satu lagi yang sebenarnya rakyat Malaysia boleh buat adalah menjadi penderma lepas kematian. Okey, dan anda hanya perlu melafazkan ikrar dan sign up untuk jadi organ donor. Benda ni adalah sesuatu yang tak susah, senang nak buat, tetapi banyak mitos, banyak kekeliruan, banyak kesangsian yang ada di kalangan rakyat yang kita masih tengah cuba atasi. Itu yang menyebabkan masalah kekurangan penderma selama. Dan terpaksa ada setengah-setengah orang ni yang pergi ke luar negara untuk membeli buah pinggang.